InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung sedikit lagi perbincangan tentang nama Allah Asma'ul Husna yang bernama Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara. Jadi tuan-puan, ini merupakan siri yang ke-28. Cuba imbas balik, semalam kita belajar Allah bersifat Al-Muhaimin dengan maksud Allah itu Ar-Raqib, Al-Mujzi, Al-Musaddiq. Itu semua adalah membangkitkan rasa kasih, sayang, cinta, rasa hebat, rasa gagah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kita juga diminta supaya meniru sifat-sifat Allah yang baik ini. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Belajarlah kamu dan jadilah kamu rabbaniyin, orang-orang rabbaniyun, iaitulah yang ada mengambil inspirasi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud? Maksudnya ialah kita juga mesti menjadi seorang yang cergas dalam hidup beragama, seorang yang betul dari segi spiritual, seorang yang betul dari segi emosi dan seumpamanya. Baik, pada pagi ini Ustaz nak buat kesimpulan. Semalam tak sempat nak buat kesimpulan, hari ini kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita belajar semalam dan juga pada kali pertama sebelum ini merupakan kali ketiga ini merupakan siri kuliah yang ketiga untuk nama Allah yang bersifat Al-Muhaimin. Jadi ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama apa dia? Allah sentiasa sibuk mengurus kita biarpun sedangkan sibuk kita melupai Allah. Allah sentiasa sibuk mengurus kita biarpun sedangkan sibuk kita melupai Allah. Wah, macam mana tu nak faham ya? Maknanya begini. Allah Subhanahu Wa Taala, para hadirin sekalian, Masya Allah, Allah ni Rabbul Alamin, Tuhan yang menguruskan alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam bumi, alam langit. Ya Allah. Kalau kita pergilah malam-malam ke tepi laut, kita akan nampak bintang. Banyak sekali. Bukan senang nak urus bintang tu. Nak gantung bintang tanpa ada tiang, tanpa ada tali, independen. Bukan senang tu. Tapi Allah Azza wa Jalla boleh buat. Bukan satu bintang, kita hilang bintang 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya kita tak larat. Kerana banyak sangat bintang tersebut. Jadi, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Masya Allah, Allah sibuk mengurus alam. Tetapi yang paling hebatnya ialah di saat Allah sibuk mengurus alam, itu bahasa kita ya, bahasa yang tanzilul alim bimanzilatil jahil, bahasa nak mudah faham. Ustaz guna istilah, biarpun di saat Allah sibuk mengurus alam, Allah tetap tidak lupa kepada kita manusia. Mana bukti Allah tidak lupa kepada kita manusia? Sekarang kita hidup. Sekarang kita ni hidup. Kenapa kita hidup? Sebab jantung kita berdenyut. Soalnya siapakah yang mengarahkan jantung kita berdenyut? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba Allah beritahu kepada jantung Azhar Yaqub, wahai jantung Azhar Yaqub, sila berhenti berdenyut sekejap. Pada masa itu, Ustaz bukan lagi nama Azhar bin Yaqub, tapi nama arwah Azhar bin Yaqub. Nak beritahu Allah menjaga Ustaz 24 jam. Tapi mungkin Ustaz hari ini barulah 2-3 minit baru ingat kepada Allah Azza wa Jalla banding dengan 24 jam yang ada. Jadi inilah hadirin muslimin dan muslimat sekalian yang dikatakan di saat Allah sibuk mengurus alam, Allah tak pernah tinggal daripada mengingati kita. Beza dengan kita di saat kita mengurus kehidupan kita, mengurus bisnes kita, mengurus anak kita, mengurus kerja buat kita, berselerak, langsung kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia beza di antara kita manusia yang lemah
banding dengan Allah yang bersifat Al-Muhaimin.